Masya Allah. Bagi rasa masak pedas. Manis kicap. Geruk-geruk cireng. Masya Allah. Makcik belajar cara nak buat cireng. Okey. Ui, dia mudah sahaja. 3 sudu. Tambah teh ni. Apa ni? Daun bawang. Okey, daun bawang je. Ke halus-halus macam bubur. Kaca biar kita nampak macam dia. Tepi dia 3. Melekat. Tengok ni. So kita punya adunan tu jernih macam ni. Sejuk dah kita punya adunan tadi kita transfer ke dalam bekah. Okey. Ubi atas dia. 2 sudu lenyek dia. Tuk dah. Tarik macam ni. Okey. Lepas tuang minyak. Awak kena sentiasa untuk serap minyak mana. Okey, awak angkat dulu. Awak goreng untuk second batch. Okey, ni angkat minyak. Rangup. Bubur ayam, cili. Mudah je ni. Buah selimah, kaca sampai dia sebati. Okey, sambal kicap siap. So set awak ni lah dia cireng yang kita buat saat ni. Wow. Awak tengok. Dia tarik